Okay, jom kita masak ayam masak lada hitam. Ini senang nak buat dan insyaAllah sedap. Okay, jom kita start. Bahan-bahan dia, kicap manis, kicap masin, sos lada hitam dengan lada hitam kisar. Lepas tu tadi sayur-sayur dia. Lepas tu ni kita masukkan lada hitam, kita masukkan kicap manis, masukkan kicap masin. Lepas tu kita masukkan pula sos tiram. Sebenarnya saya letak sos lada hitam sekali ya. Dan kita gaulkan dan dia selama 30 minit. Lepas tu kita goreng pula ayam ni kalau masak. Ini kita goreng semua ayam. Lepas tu kita balikkan pula ayam dia. Balikkan ayam. Masak, kita angkat dan teruskan minyak. Lepas tu kita guna minyak yang sama untuk tumis bawang putih. Kita masukkan pula babai yang saya tunjuk tadi tu untuk buat ketan kuah. Kemudian kita masukkan ayam telah digoreng semua tadi tu sekarang masak. Dan kita tambah pula dengan lada hitam. Tambah frasa dengan garam. Kemudian kita gaul seperti dia. So kita masukkan pula air. Ini bergantung ya, nak sikit kan nak banyak. So kita masukkan pula air campur dengan tepung jagung dan kuah tu. Lepas tu kita masukkan pula sayur-sayur bawang, cili besar merah dengan hijau. Okey, kemudian gaul seperti dan dah siap. Selamat berjumpa.